Depan sikit. Depan lagi. Jana, depan lagi Jana. Depan lagi, depan. Kena tiang. Terbang ke? Depan lagi. Dia terbang. Hadirin sekalian, mengumumkan ketibaan div-div kehormat masuk ke pekarangan majlis. Untuk makluman hadirin sekalian, sekarang div-div kehormat sedang menyaksikan persembahan daripada kelab silat Ilusi Pernikahan Sultan Idris. Baiklah hadirin kita untuk berdiri bagi sama-sama kita nyanyikan lagu Negaraku dan Ibu Kandung Sunu Budiman.
Jamaluddin, silakan duduk. Baik. Kak Syah suruh tunggu. Ha? Fakulti Muzik dan Seni Persembahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam UPSI cemerlang bersama. Yang berbahagia Dr. Ahmad Sani Arabi bin Dato' Abdul Alim Arabi, Ahli Lembaga Pengarah Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Mat Amin bin Maktaf selaku Timbalan Nek Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Pendidikan Sultan Idris.
Yang berbahagia Tuan Haji Sidik bin Sanif selaku penceramah jemputan program Bicara Tokoh. Yang berbahagia Dr. Fauziah binti Muhammad Sa'ad selaku pengarah Pusat Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang berbahagia Dr. Muhammad Izzuan bin Syahril selaku pengarah Pusat Alumni Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang dihormati Saudara Muhammad Azam bin Sufian selaku Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang berusaha ketua-ketua pusat tanggungjawab, dekan-dekan dan seterusnya mahasiswa-mahasiswi Universiti Pendidikan Sultan Idris yang diraikan. Hadirin sekalian, selamat datang ke program Bicara Tokoh Budak Tanjung Terbang Tinggi. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, eloklah kiranya kita memohon berkat dari Ilahi. Untuk itu, majlis menjemput Al-Fadhil Ustaz Muhammad Safwan bin Ismail untuk mengetuai bacaan doa. Dengan segala hormat yang disediakan. Al-Fatihah. آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دعانا إلى فسيح الأمان وحثنا على حسن العمال وحذرنا من التوكل والتواني والكسل والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami merafakkan kesyukuran kehadrat-Mu di atas keizinan dan limpah kurnia-Mu, maka dapatlah kami berkumpul dan menjayakan program Bicara Tokoh bersama Cikgu Sidik Sanif. Semoga majlis yang mulia ini dianugerahkan keberkatan, kesejahteraan, kekuatan dan kesihatan yang berkekalan agar kami dapat terus mengutip permata ilmu-Mu yang luas. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alim. Allahumma yassir lana kulla amrin asir waghfir lana fil akhirati wal ula. Allahumma ya mudabbir al ahwal wa ya muhawwil al ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil ahwal. Ya Fattah, Ya Alim, bersempena dengan program ini juga jadikanlah kami golongan bijaksana, berwibawa dan berkemampuan untuk membantu melahirkan masyarakat yang bersatu padu serta saling bekerjasama dalam menjalankan kerja-kerja harian kami. Tingkatkanlah kami dengan kemahiran dan penguasaan dalam bidang pekerjaan yang diceburi supaya hasil kerja kami mencapai tahap kualiti yang diterima di peringkat negara mahupun antarabangsa. Allahumma ya waliyus salam. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini sebagai satu pertemuan yang dirahmati dan perpisahan kami pula selepas ini sebagai satu perpisahan yang diberkati dan dilindungi. Dan janganlah Engkau jadikan pada diri kami ini dan mereka yang bersama kami kebinasaan dan menyingkirkan kami dari memperoleh rahmat. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Safwan bin Ismail atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin sekalian, untuk makluman hadirin, program ini adalah kerjasama di antara Pusat Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris, Pusat Alumni Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Pusat Kebudayaan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Program ini bertujuan untuk mencetus inspirasi kepada warga Universiti Pendidikan Sultan Idris melalui perkongsian pengalaman hidup daripada penceramah jemputan kita pada hari ini, dan sekaligus dapat membentuk personaliti yang positif dan bermotivasi dalam kalangan kita sebagai warga Universiti Pendidikan Sultan Idris. Hadirin sekalian, tanpa banyak bicara, majlis mempersilakan Timbalan Nek Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni yang berbahagia Profesor Mada Dr. Man Amin bin Maktaf untuk menyampaikan ucapan haluan. Dengan segala hormatnya.
Yang bahagia Dr. Ahmad Sani Arabi bin Datuk Abdul Halim Arabi, ahli lembaga pengarah termuda di Universiti Awam Malaysia. Berikan tepukan adik-adik. Yang kita alu-alukan, yang sangat kita rindui, kekanda Cikgu Tuan Haji Siddiq bin Sanef, bekas Menteri Kanan di Singapura. Kita berikan tepukan bersama ahli keluarga beliau yang sudi hadir. Terima kasih tuan-puan. Yang saya kasihi Encik Helmi Zaifura selaku Ketua Timbalan Berdaftar, kita berikan tepukan. Dr. Fauziah dan Dr. Izzuan, dua orang kuat yang menjayakan program pada hari ini, kita berikan tepukan yang maha gemuruh kepada mereka. Moderator kita, ya, Adinda Hairul Faizi Lokman yang juga merupakan bekas alumni UPSI. Mohon berdiri Adinda kita. Kita berikan tepukan. Yang dikasihi saudara Muhammad Azam, YDP, MVP kita, adik-adik berikan tepukan. Pada semua ketua-ketua pusat tanggungjawab, pada semua pegawai-pegawai dan juga pada semua ahli-ahli Persatuan Alumni Suluh Budiman, adik-adik kita berikan tepukan yang maha gemuruh. Dan yang paling penting, pada semua bakal-bakal alumni Universiti Bertuah ini, tepukan yang maha gemuruh. Apa khabar UPSI? Tak semangat. Apa khabar UPSI? Tinggi sikit semangat. Apa khabar UPSI? Barulah berbaloi Cikgu Siddiq Sanef terbang menyeberangi tambak Johor untuk datang ke bumi Muallim Bertuah ini. Adik-adik, program pada petang ini bukan program belia. You are allowed to have fun, you are allowed to cheers, you are allowed to clap hands, you are allowed to laugh. Come on, ini bukan program belia. Saya nak dengar sedikit sorakan daripada Fakulti Sains Sukan, daripada Fakulti Sains Matematik, daripada Fakulti Teknikal dan Vocational, daripada Fakulti Ekonomi. Ekonomi mesti ramai tak datang. Ini sebenarnya cek. Daripada Fakulti Muzik. Betul ke muzik tu? Daripada mana Fakulti Bahasa. Dr. Ghazali ramai tak datang tu. Daripada Fakulti apa saya tak sebut lagi? Pembangunan Manusia. Dan daripada Alhamdulillah, syukur. Barulah hidup sikit suasana ni. Adik-adik, pada petang ni kita ada seorang tokoh yang maha hebat yang dinanti-nantikan oleh seluruh alumni dan juga bekas pelajar serta adik-adik semua. Saya pernah bertemu dengan beberapa orang pelajar. Ada yang bertanya kepada saya, adik-adik, apa yang bestnya duduk di UPSI? Pelajar UPSI hebat ke? Pelajar UPSI hebat ke? UKM lagi hebat? UM lagi hebat? UPM lagi hebat? Tapi hari ini kita ingin membuktikan kepada adik-adik bahawa kita mewarisi sejarah tertua negara. UPSI adalah universiti yang paling tua di dalam bumi Malaysia ini. Baru nak sebut bumi tanah Melayu tadi. Minta maaf, Cikgu Siti Sanef boleh nampak tu kan duduk bumi tanah Melayu nama dia. Bumi Malaysia. Jadi hari ini kita kemukakan. Bukan saja seorang tetapi 3 orang tokoh. Yang pertamanya pengurusi LPU yang termuda yang akan bercakap sebentar lagi, Tuan Ahmad Sani Arabi. Yang keduanya moderator kita. Antara artis yang terkenal di Malaysia. Dan seterusnya Menteri Kanan Negara Singapura, bukan calang-calang pelajar UPSI, adik-adik. Berikan tepukan kepada Cikgu Siddiq.
Bersama-samalah kita mendengar, kita menghayati bagaimana pengalaman di Universiti Pertuah ini menjadikan beliau seorang pemimpin yang ulung di negara Singapura. Seperti mana yang kita tahu, negara Singapura majoriti penduduk Melayunya adalah berapa persen, cikgu? 20%. Hanya 15%. Jadi bagaimana Cikgu Siddiq Salim begitu hebat dalam mengharungi arus pembangunan untuk menjadi pemimpin yang ternama dalam kalangan rakyat Singapura. Berikan tepukan kepada beliau. Saya tak berasa nak cakap panjang, saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih kepada Pusat Kaunseling dan Pusat Alumni. Kita berikan tepukan yang gemuruh kepada mereka atas inisiatif memajukan program ini. Kepada Tuan Ahmad Sani Arabi, Cikgu Siddiq Salim dan juga ke adinda kita Hairul Matahari. Biasa kalau kat Melaka orang pantun, rangkap pertama orang dah sebut. Ini macam tak excited lah korang. Lagi sekali. Tinggi-tinggi si matahari. Anak kerbau mati tertambat. Sudah lama kami menanti. Pada hari ini, rindu pada Cikgu Siddiq Salim telah terbaik. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Profesor Madar Dr. Mat Amin bin Maktaf, Timbalan Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Medan Sultan Idris. Baik hadirin sekalian, MC Markatun, Daud. Terima kasih saya ucapkan kepada pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam anak kandung Suluh Budiman. Alhamdulillah, saya sangat berbesar hati berada bersama dengan adinda-adinda anak kandung Suluh Budiman. Tetapi hari ini beza sekali kerana langit Tanjung Malim hari ini terlampau ceria kerana kita menerima adinda, kekanda, semuanya sekali anak kandung Suluh Budiman. Berikan satu tepukan untuk anak kandung Suluh Budiman. Kekanda saya, ini kita kekanda semua, ayahanda kekanda semua. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Amin bin Maktaf, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Saya cukup berbangga dengan insan ini kerana beliau merupakan alumni yang bukan jalan-jalan sampai ke Washington dan kembali pilih kursi untuk berbakti. Berikan satu tepukan untuk kita punya TNC kita. Yang berbahagia Tuan Haji Cikgu Siddiq bin Sanif. Beliau ini sebelum ini saya selalu sebut. Sebelum ini 2 tahun kebelakangan, hatta 14 tahun yang lepas, bila orang tanya apa yang specialnya UPSI, orang Arab datang baru-baru ini tanya apa yang special tentang UPSI. Saya kata kita sudah 95 tahun negara ini terbina pendidikannya melalui anak-anak Tanjung ini. Negara ini mempunyai ramai sekali figura-figura yang asalnya daripada Tanjung ini. Ada yang sudah menjadi timbalan Perdana Menteri. Masa tu orang Arab terkejut, timbalan Perdana Menteri. Ada yang menjadi governor, ada yang menjadi menteri di Singapura dan juga di Brunei. Dan hari ini saya ucapkan terima kasih kepada UPSI kerana bawa terbangkan anak kandung yang hebat, Cikgu Siddiq sini. Berikan satu tepukan, anak kandung sayang, anak kandung. Seterusnya saya ucapkan tahniah kerana menjadikan program pada petang ini insya-Allah akan diingati oleh kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada pengarah Pusat Kaunseling, Dr. Fauzia binti Muhammad Saad, kekanda saya juga iaitu yang berbahagia Dr. Muhammad Izzuan Syahril. Beliau ini senantiasa mencari ruang bagaimana nak
nak hidupkan semangat yang sebenarnya kita mempunyai universiti yang paling terpulung. Nak hidupkan semangat supaya anak muda dapat merasai apa yang sedang kita lalui sekarang ini. Dan tidak saya lupakan kepada adinda saya, iaitu Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar, Saudara Muhammad Azam bin Sufian, ketua-ketua pusat tanggungjawab, dekan-dekan mahasiswa UPSI, dan tak saya lupa juga saya punya adinda saya, Cikgu Hairul Faizi. Beliau ni hebat dulunya. Kalau mana-mana ada pertandingan bahas, inilah ikon yang mengharumkan nama anak kandung seluruh budi kawan. Saya terpanggil untuk terbang balik ke bumi Malaysia. Saya berada 10 hari di Turki dan saya lagi 3 hari saya akan terbang pulang pergi ke London, Moskow dan sebagainya untuk mengisi kerja-kerja yang sedang saya laksanakan. Tetapi apabila dihubungi oleh pengarah alumni menyatakan bahawa ada seorang somebody, asalnya Tanjung Malim ini bukan untuk cikgu. Asalnya Tanjung Malim ini untuk pendidikan dunia. Siapa saja yang nak memajukan diri, siapa saja yang datang ke sini adalah orang-orang yang terpilih. Daripada Brunei, daripada Singapura, daripada Indonesia, hatta daripada tanah Melayu umumnya. Lihat balik bagaimana kejayaan demi kejayaan orang-orang yang keluar daripada dewan yang mulia ini. SITC. Seperti yang saya sebutkan tadi, timbalan Perdana Menteri Malaysia adalah alumni kita. Ramai betul daripada alumni kita. Justru adik-adik yang saya kasihi sekalian, kita boleh pilih sama ada kita nak jadi orang kebiasaan yang keluar masuk UPSI, ataupun nak pilih menjadi seorang figura yang akan kembali naik di atas pentas. Saya berkongsi satu pengalaman saya, pengalaman peribadi saya sewaktu saya berada di sini bersama dengan Dr. Izwan nak ambil ijazah. Kita orang dulu ambil dalam dewan ini. Masa beratur ini, saya teks kepada saya punya pensyarah, one day saya akan naik di atas pentas, bukan menerima ijazah tetapi memberi ucapan. Alhamdulillah, Allah izinkan hari ini saya berada bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, dan saya juga bangga bukan sahaja saya berada di sini tetapi abang-abang daripada alumni juga menjadi sebagai pengisi kepada pengurusan tertinggi. Saya harapkan yang berada di dalam dewan ini jangan lama-lama, 3 tahun, 5 tahun akan datang, terbanglah, terbanglah di seluruh dunia, berilah bakti, kerana semua kita ada timeline masing-masing. Hari ini kita mendengar, besok kita laksanakan bakti kita, kemudian nanti kita akan menjadi seorang yang menyusun langkah untuk orang lain lagi. Apa juga kita punya jawatan kita, sekali kita diajar tentang etika perguruan, selama-lamanya kita menjadi seorang cikgu. Terbanglah ke merata dunia sekalipun, tetapi cikgu itu dia lebih daripada profession. Cikgu ini dia akan pastikan semua orang duduk dalam keadaan yang murni. Yang dinamakan cikgu itu dihormati. Yang dinamakan cikgu itu yang disanjung tanpa sebab, kasihnya masyarakat. Ada satu pengalaman, saya cuba membantu 2 orang pelajar perempuan yang mana kereta mereka terkandas di highway. Jadi towing truck itu datang nak cuba main-main harga dengan dia orang. Bila kita minta kurang kerana pelajar tu tak ada duit, dia tak nak bagi. Last kali terkeluar rasa marah saya tu, saya kata apa kat dia? Tak apalah abang,
Kami akan cuba bayar. Sekejap lagi saya akan minta kawan saya datang. Tapi insya-Allah abang, moga-moga anak abang nanti kami ajar supaya menjadi orang yang boleh berbudi bahasa. Tersenyap dia. Tersenyap dia. Dan muka dia nampak bukan malu, nampak tersentak. Yang dia sedang bercakap itu adalah bakal pendidik. Yang dia sedang bercakap itu adalah orang yang akan manfaatkan anak dia. Akhirnya tuan-tuan, walaupun kita tak mengharapkan dia bagi free of charge, dia hantar sampailah masuk ke dalam kampus kita. Dan dia mohon maaf. Dia kata biarpun dia tak pandai, katanya biarpun dia bodoh, tapi tuan, cikgu, doakan dan doakan supaya anak dia menjadi seorang yang hebat. Kalaupun tidak, saya nak jadikan dia sebagai cikgu. Bukankah cikgu tu dia mendidik dalam banyak keadaan? Sekejap lagi kita akan dengar macam mana yang keluar daripada SITC dengan etika guru pendidik yang cintakan masyarakat, cintakan umat, boleh terbang menjadi minister, boleh terbang menjadi seorang jutawan, boleh menjadi seorang Perdana Menteri, boleh menjadi apa saja di dalam dunia ini, kerana kita istimewa. Bawalah amanah ini, ya, keliling dunia. Buatlah kebaikan dan jangan lupa untuk maklumkan kepada SITC kita di sini. Kerana ibu kandung di sini senantiasa menanti-nanti kepulangan anda semua. Banggalah dengan SITC ini kerana kita mempunyai 76,000 orang adik-beradik di seluruh dunia yang merupakan alumni kita yang ternanti-nanti diberi peluang untuk kembali ke sini mengulangi kenangan-kenangan yang jarang-jarang boleh diulang. Alumni sekarang ini yang berdaftar dengan kita 76,000. Berikan satu tepukan kepada pusat alumni yang berhempas kelas, bekerja siang dan malam untuk cari balik adinda kekanda kita. Bila telefon saja, jemput datang, tidak ada alasan lain. Cikgu Siddiq lagi 2 bulan nak masuk 80 tahun. Steady saja. Kita ni 30, 20, 18, kita pun dah goyang. Tetapi bukan steady ataupun tak steady isunya, tetapi hati itu sudah tertahu kepada tempat jatuh mainnya kita. Hari ini saya hadir di sini meraihkan seorang public figure yang patut kita selidik, yang patut kita kaji sejarah hidupnya, bagaimana kekanda kita ini keluar daripada SITC menjadi seorang yang sangat hebat. Dan saya ucapkan tahniah kepada semua yang mengembalikan anak-anak kandung daripada SITC, daripada MPSI, daripada IPSI dan juga UPSI. Lepas ni kita akan buat selalu lagi supaya yang lama dan yang baru tidak ada bezanya. Kita nak belajar daripada abang-abang kita macam mana nak jadi hebat, macam mana nak dapat berbakti kepada umat, ya, supaya UPSI terus menjadi nombor 1 universiti pilihan pendidikan. Saya semalam pening kepala nak pakai baju apa. Tanya kepada Dr. Izzuan, Cikgu Siddiq akan pakai baju apa? Katanya boost jacket. Asalnya saya dah pakai boost jacket, selak-selak dalam loker lama. Baju ni tuan-tuan 14 tahun dah. Rupanya saya taklah gemuk sangat. 14 tahun zaman saya belajar dulu di KH. Ada budak KH sini? Satu tepukan untuk KH. Baju ini pakai muat pula. Kerana Cikgu Siddiq nak datang kan, dia terus kempes. Besok kalau pakai habis dah, ya. Macam itulah tuan-tuan, adik-adik semua. Bila sayang kan kepada UPSI, kepada SITC, kita akan buat apa saja. Ada orang dia cari balik tie-tie lama dia, dia pakai masa perjumpaan alumni. Orang yang faham lah, ini tie lama ni, ini
Ya, so insya-Allah saya ucapkan tahniah kepada UPSI, tahniah kepada TNC HEPA, tahniah kepada Pusat Kaunseling, tahniah juga kepada Pusat Alumni, ya, Persatuan Suluh Budiman juga hadir hari ini, banyak memberi sokongan, dan juga kepada anda semua, buatlah satu sejarah tersendiri, ya, memberi ibu kandung ini sayang dan juga hormat kepada perjalanan hidup kita. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, saya dengan rendah diri dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan majlis bicara tokoh bersama Cikgu Siddiq Sanif dan juga pelancaran buku Zero to Hero dan penyerahan wakaf Kerusi Batu. InsyaAllah. Terima kasih yang baik itu daripada Allah SWT, yang semua kekurangan itu insyaAllah saya bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Dr. Ahmad Sani bin Dato' Abdul Alim Arabi, Ahli Lembaga Pengarah Universiti Pendidikan Sultan Idris. Doktor minta untuk terus berada di atas pentas, bersama-sama diiringi dengan div-div kehormat untuk bersama-sama ke atas pentas bagi menyempurnakan gimik pelancaran kita pada hari ini. Baik hadirin sekalian, untuk makluman hadirin sekalian, gimik pada hari ini merangkumi dua perasmian, iaitu pelancaran buku From Zero to Hero dan penyerahan wakaf Kerusi Batu daripada Pusat Alumni Universiti Pendidikan Sultan Idris kepada Pusat Co dan Edge Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sekarang kita sedang saksikan perasmian buku From Zero to Hero. Dan seterusnya bagi gimik penyerahan Kerusi Batu, majlis mempersilakan Dr. Izwan selaku pengarah Pusat Alumni Universiti Pendidikan Sultan Idris untuk menyempurnakan gimik penyerahan kepada Dr. Asmadi selaku pengarah Pusat Co dan Encik Awang Izzat Fikri selaku wakil pengarah Edge Universiti Pendidikan Sultan Idris. Hadirin sekalian, demikianlah tadi sempurnanya kedua-dua gimik perasmian kita pada hari ini. Baik, jutaan terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Dr. Sani Arabi dan seluruh div-div jemputan atas kesediaan untuk menyempurnakan gimik. Adik-adik, saya mohon untuk kita berdiri dan berikan tepukan kepada Cikgu Siddiq Sanif atas tajaan sebanyak 10,000 kepada UPSI. Seperti tadi mungkin adik-adik bertanya-tanya, kursi batu ni apa ni kursi batu ni? Kan? Kursi batu ni sebenarnya adalah sumbangan daripada semua abang-abang anda, kakak-kakak anda, kekanda anda yang telah posting, yang telah bekerja alumni untuk melengkapkan dan mengindahkan untuk kegunaan kita. Jadi syabas tahniah pada Pusat Alumni. Hari ini kursi tersebut diberikan kepada Pusat Kurikulum dan juga ACE. Jadi bila anda pergi di Adventure Park tu adalah tempat duduk yang cantik. Dan insya-Allah akan ada pelbagai lagi yang akan diberikan oleh alumni. Sekali lagi adik-adik, kita berikan tepukan kepada semua yang pada dapat kita. Terima kasih.
Dan sekali lagi terima kasih ucapkan kepada Div jemputan kita atas kesudian untuk merasmikan majlis kita pada hari ini. Sekali lagi tepukan gemuruh untuk Div jemputan kita. Baiklah hadirin sekalian, ayahanda, bonda, kekanda. Seterusnya, kita akan ke acara utama majlis kita pada hari ini, iaitu Bicara Tokoh. Untuk makluman ayahanda, bonda, kekanda sekalian, sulap Bicara Tokoh pada hari ini akan dimoderatorkan oleh kekanda Hairul Faizin Uthman yang juga merupakan pensyarah Institut Pendidikan Guru Ilmu Khas dan yang paling penting merupakan seorang alumni ataupun bekas anak kandung Suluh Budiman. Untuk itu, dengan segala hormatnya, saya menyerahkan majlis kepada moderator kita. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Tes. Cubaan suara 1, 2, 3. Cubaan suara 1, 2, 3. Terima kasih kepada pengacara majlis atas penyerahan untuk program Bicara Tokoh pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera kepada semua hadirin hadirat, para pelajar dan juga yang dihormati. Saya rasa amat berbangga pada petang ini berikan tepukan gemuruh kepada semua untuk diri anda bukan yang bersama-sama pada petang ini dalam satu acara yang saya rasakan cukup bermakna, yang cukup memberikan kesan kepada diri. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya nak memanjang lebarkan program bicara ini, izinkan saya orang kata meluahkan rasa peribadi yang terkukuh dalam hati saya sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun 2005 saya bermula belajar di sini. Di Dewan ini lah tempat saya mendaftar, dan 2009 di Dewan ini jugalah saya menerima ijazah dalam bidang pendidikan moral di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dan pada hari ini di sinilah kembalinya lagi kita sebagai seorang alumni memberikan sumbangan bakti dan sebagainya, seperti kata Profesor Madya Timbalan Net Chancellor Pelajar tadi, di mana kita semua berkumpul dalam satu program yang cukup bermakna. Baik tuan-tuan dan puan-puan, di sebelah kanan saya yang saya rasakan kata orang cukup hebat. Saya sendiri sebenarnya gentar untuk bersama-sama dengan Cikgu Sanif ini, kerana kata orang kalau kita lihat dari segi biodata, profil yang diberikan itu sangat tinggi sebenarnya. Tapi kan cikgu, kita kena percaya bahawa kita semua ini ialah alumni, bekas pelajar USI, SIPC, MPSI dan juga HIPSI. Dan kita sebenarnya haruslah bersama-sama untuk memberikan sumbangan, sokongan dan pelbagai bentuk lagi kepada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Selamat datang kepada cikgu sekali lagi saya ucapkan. Terima kasih ya. Kerana pada hari ini bukan senang jauh datang, dan sesuailah dengan tajuk kita pada petang ini. Apa tuan-tuan dan puan-puan, iaitu Budak Tanjung Terbang Tinggi. Siapa nak jadi budak Tanjung Terbang Tinggi? Angkat tangan dekat ni. Ramai turun tangan. Okey, jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, dalam seri Bicara Tokoh ini kita akan ada 2 slot. Slot yang pertama kita akan bincangkan latar belakang secara kata orang secara ringkas berkenaan dengan cikgu, dan seterusnya slot yang kedua nanti kita akan lebih mendalam bagaimana cikgu akan memberikan motivasi serta memberikan pelbagai dorongan-dorongan positif kepada kita semua. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita akan mulakan dahulu dengan rentak bicara kita yang pertama. Saya akan sebenarnya saya boleh ulaskan banyak sebenarnya latar belakang berkenaan dengan cikgu, tapi biarlah kita dengar sendiri apa yang ingin cikgu sampaikan. Dengan itu saya ingin bertanya kepada cikgu dahulu. Untuk pertamanya, saya nak tanya lebih luar biasa lagi daripada latar belakang. Kalaulah cikgu sampai di UPSI ini, apa agaknya tempat pertama yang menjadi ingatan cikgu di UPSI? Silakan. InsyaAllah pada yang saya terangkan
Cikgu, jadi saya nak tanya cikgu, mungkin cikgu boleh ceritakan latar belakang sedikit cikgu sepanjang daripada mula belajar di sini sehinggalah telah berusia, kalau kata orang lagi 2 bulan, cikgu dah 40 tahun. Silakan. InsyaAllah dalam buku ucapan yang saya siapkan di Perth, Australia, sepatutnya saya mengenai, tapi setelah diminta saya buatlah sikit-sikit sampailah jadi apa yang ada yang ada ni. Kalau dulu dalam buku kementerian ni, setiap usaha saya tunjukkan di kitab buku ini besar sekian, senang ini saya kena pakai otak saya. Dia terdapat beberapa fakta yang salah, tolong baik, insyaAllah. Jadi kalau kita nak ceritakan dengan latar belakang, kita lihat Cikgu Salim ini telah bermula daripada zaman SITC, diploma dalam bidang pendidikan. Mungkin lebih cerita sikit latar belakang ketika belajar di sini di SITC pada ketika itu. Saya khawatir saya akan menyatakan benda yang sama yang Tuan Moderator tanyakan. Dah saya masuk ke dalam ucapan saya. Dalam ucapan dalam ucapan saya ini dari A sampai Z secara yang terringkas itu. Dan nyatakan dalam ucapan. Okay. Jadi kan cikgu, kalau kita lihat lihat Cikgu Salim ada di sebelah saya masih lagi sihat orang. Jadi syukur kerana kami banyak berjasa dan berbakti dalam dunia kependidikan, dalam dunia politik dan sebagainya. Jadi mungkin kita minta Cikgu Salim untuk membacakan mungkin ucapan yang telah disediakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya minta kita bacakan Fatihah untuk semua sekali guru kita ataupun pelajar yang telah pergi dulu. Termasuklah orang yang saya sayangi, Amin Bakti. Rasa Amin dan lain-lain. Apa dia? Silakan. Yang saya muliakan Dr. Profesor Muhammad Amin bin Muhammad Tauf, Timbalan Naib Chancellor Pak Upsi, yang berbahagia Dr. Ahmad Sani Arabi dan Datuk Abdul Halim Arabi, Ustaz Muhammad Safwan bin Ismail, Dr. Fauzia yang menemu buku saya tahun sudah. Selalulah saya jawab macam tadi juga, apa yang terlintas kat kepala itu saya jawab, tak ada lain pada itu. Dan mudah-mudahan perkara yang sama ini pun akan berlaku sama pada petang ini. Walaupun ada teks yang telah tertulis, tapi insyaAllah ada perkara sampingan dengannya. Mudah-mudahan ingatan saya masih okey. Ada okey-okey lah, jadi saya dapat sambung. Tapi kalau tak ada masa, kita berhentilah. Tolong boring, berhentilah sudah. Tak apa, boleh. Sekian saya. Silakan. Saya mulakan dengan zaman maktab, iaitu impresi awal, first impression. Nombor satu sekali yang saya nampak ialah padang bola yang luas. Budak Jakun segi Singapura tak pernah nampak tanah luas macam ni. Tak ada utara dan tak ada selatan. Sekarang saya tak tahu ada yang dipakai lagi tak. Masih ada ya, tak ada. Utara itu termasuklah rumah saya Kati Gajah Mala, satu-satunya nama Jawa yang tidak nama Melayu. Saya tanya kenapa si Jawa ni sesat kat sini ni. Rupanya ada anak turunan Jawa pun nak kata sana. Bangkit kayu, katil kita katil kayu. Hilang cari sendiri. Kolam mandi, bukan kolam mandi, tapi kolam ni pasal untuk 20 orang boleh mandi sekali kat sana. Kat sana juga lah kita main petik-petik, main simba-simba dan macam-macam lagi. Student saja yang tahu. Pada tahun berapa tu cikgu? Tahun 95. Saya masuk sini tahun 55 sampai 55. Kemudian sembang Jumaat. Nama sembang Jumaat kita pakai Melayu, pakai baju Melayu dan kain samping SITC saya cari dah tak ada lagi. Kain samping itu saya cari dalam pertemuan beberapa tahun, terutamanya 2 tahun yang lalu, tak ada lagi. Kita beratur dan pergi kat sana. Imam Bahar tu kenapa? Kerana dia punya suara yang
juga suara. Mungkin lebih garam suara saya. Dewan Besar tak salah tu untuk ucapan penting pementasan peraduan Al-Quran. Saya baca pelan-pelan sebab ini semua history ya. Jadi saya harap masa jangan jadi penentang kita dalam pertemuan kita ini. Kemudian ucapan penting peraduan Al-Quran bukan situ. Bilik senaman sekarang ke mana? Masih ada saya jumpa kat belakang tu. Sekarang kita ada gymnasium Betul arah ke sana. Tapi kelebihannya, saya beritahu, pelajar tahun 1 mengangkat bangku dari Dewan Besar. Ada tu, seorang bawa 4 buah kursi ke Dewan Senaman sambil pelajar tahun 2, tahun 3 dari ke-66 rumah ada utara dan selatan mengusik kami dengan menyanyikan lagu ala Hindustan Ar-Azmi. Kawan saya ingat ada terkenal di masa dulu. Waktu aku tahun 1 tiap hari Sabtu kena angkat bangku. Tahun hadapannya kami pula naik jadi mendendangkan lagu ini. Lucu kan? Bentuk ragging ini menghapuskan rasa angkuh dan wujud sifat menerima dengan rendah hati. Lalu terlepaslah kita dari sifat yang paling kami benci selama tak suka, angkuhan. Kata budak-budak Penang atau utara pada itu, hang ni baru tahun 1 dah panjang ekor. Panjang ekor. Ada ke panggilan pada sekarang? Dah tak ada. Zaman saya kalau budak tahun 1 dia mengada-ngada kan hang ni panjang ekor. Dia tak ada ekor pun dia kata dia ada ekor panjang. Jadi itu sifat yang pertama yang kita cuba basmikan dalam institusi yang tinggi. Lagi tinggi ilmu kita, institusi kita, lagi rendah seharusnya hati kita. Kemudian loceng agung, saya cari dulu tak dapat, mungkin tak ada, wallahualam. Loceng agung itu apa sangatnya? Dia satu besi lingkaran begini, ketuk sekali. Kami suka dengan pasal loceng itu panggil kami makan. Macam saya ni tunggu sangat hari Rabu, ada makan ikan goreng, dia betul di ikan goreng, betul masak pedas. Itu saya makan 3 pinggan lah senang. Jadi cikgu sana saya teruskan pasal loceng agung. Saya pun zaman fungsi kan dengar, tapi dah tak ada dah loceng agung tu. Jadi loceng agung tu fungsi dia memang untuk ajak untuk pergi makan saja kepada kita. Dia boleh cerita sikit loceng sana. Boleh kongsikan. Makan saja, tapi ada orang mengatakan kalau ada perkara yang emergency, bantu dibunyikan tu macam kentong di kampung kan. Oh, kentong ya, surau tu ada bunyi satu macam bunyi pantas itu adalah orang mati ke orang apa ke, ada pertemuan khas. Kemudian yang saya ingat lagi tukang gambar kita, Cik Isa. Dia itu saya sebut nama itu kerana dia begitu humble. Saya suka orang yang humble. Orang yang meninggi diri saya kurang, masih takut menjangkitkan saya. Meninggi diri dia senang terjangkit. Kemudian satu lagi orang yang malu-malu, Pak Ahmad Turki. Ada kursi lain dengan Pak Ahmad Turki. Dia jual kuih keras dengan bibir sambal. Lepas tu kita makan juga makan, ambil. Ada tak duit tu kat sana? Jangan hitung panjang sudah ada. Hitung panjang tu macam orang makan RM2, janganlah bayar RM1 kan. Tapi di antara kita ada yang tak bayar. Tapi bukan unsur nak menipu. Itu saya banggakan sangat. Dan banyak cerita kawan-kawan saya, apabila mereka balik, mereka dah bekerja, mereka akan hantar Pak Mansur ni duit lebih daripada yang kita makan. Itu keistimewaan rakan-rakan baru itu. Pagi juga saya juga termasuk di antara 7-8 orang memperjuangkan allowance RM15 itu jadi RM30.
dan dibayar tunggakan pada tahun-tahun sudah 12 bulan. Jadi tiap-tiap orang dapat RM180. Kaya rasa. Pada waktu itu terasa banyaknya. Masing-masing beli itu beli ini, termasuk beli blazer. Termasuklah saya yang tak pernah ada kot. Dapat blazer memang macam orang berlakon. 10 tahun kemudian barulah saya pakai kot. Ya, itu pun bila orang rumah saya bersanding. 10 tahun ini. Ada orang rumah di sini. Tak ada. Bangun, bangun kuat. Tepukan. Terima kasih, Pak. Dia lagi nampak ya. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Satu kod kedua saya. Lepas tu kod-kod yang lain tu bila saya jadi anggota parlimen kita kena pakai lah. Pentas ucapan atau penerangan di bilik makan oleh ketua makan, ketua negeri, ketua rumah, ketua murid ataupun penonton. Termasuk ucapan calon ketua penuntut yang dilantik oleh pelajar. Ini saranan daripada dan rumbakan sistemnya oleh pemikir ulung kita, Cik Amrin Baki. Saya ingin bukti tambah ketua penuntut atau ketua pelajar itu dilantik nominated by the college, by maktab. Hendak pelajar-pelajar pergi mengundi. Itulah pertama kali saya budak-budak Singapura. Tahun 31 hari bulan Ogos, awak semua merdeka. Saya masih anak tanah jajahan. Tapi kawan-kawan saya ini mempunyai keterbukaan fikiran. Dia datang, saya tak lupa Ismail Khatib dari Selangor. Barangkali dia berkenal dengan saya, dia suka apa. Kata, yang dia bagi sidik, bagi dia, dia bersaing lagi. Tapi saya bagi tahu dia, 31 nanti kau merdeka. Macam mana kalau merdeka dipimpin oleh seorang yang masih dalam tanah jajahan? Kau berdua apa? Kita tak fikir itu. Jadi tuan-tuan, di sana keterbukaan fikiran telah wujud. Lantas kami berundi 400 pelajar. Kawan saya bertandingan saya, Nurdin Mahmud, dia tengah sakit. Doakan supaya dia sihat. Ya. Bagaimana walaupun kita bertanding sengit, budak-budak Perak itu jam ada 100 orang. Pelajar sebenarnya 420 orang. Macam mana si budak Temasih ni yang 9 orang tiba-tiba boleh dapat 300 lebih. Jadi, undi pada itu 300 lebih yang daripada 400. Yang diperlukan lah kalau jadi ketua murid, dia punya sebagai ketua murid dan juga dengan sendiri jadi presiden PPI SITC. PPI bermaksud Persatuan Penuntut Pelajar, dulu penuntut, sekarang pelajar, penuntut SITC. Sikit-sikit je aku nak tanya, bagaimana tu resepi tadi tu? Walaupun kata anak daripada tanah jajahan, tapi boleh menang besar majoriti dalam pilihan raya, dalam pemilihan tersebut. Kena tanya dengan Ismail Khatib. Oh, kena tanya. Ismail Khatib ada di sini. Ada kawan-kawan yang boleh biarlah mereka tak cakap, saya pun tak faham. Saya ni sebenarnya ketua by accident, accidental, leader ke tidak, wallahu. Sampai nak jadi MP, jadi saya akan pastikan tuan-tuan tahu banyak sangat accident yang macam ni. Saya tak minta kata orang putih distrusted ke, diterpakan ke dada awak. Jadi saya kena fikir untuk kepentingan diri atau kepentingan umum dan masyarakat dan seterusnya. Teruskan. Kemudian sistem ini dirombak oleh Amrin Baki, dia boleh sampai sana. Dan saya agak sesuai dengan zaman kemerdekaan. Jadi beliau ini banyak membuka mindakan. Beliau juga telah, kalau dia mengajar, dia mulut pada Oxford, Singapore University dan macam-macam lagi. Tapi bibir dia basah dengan Al-Quran dan hadis. Bapa saya dah satu, saya ikut. Tambah dia buat lagi. Sampai saya jadi MP pun kalau terikut juga gunakan benda-benda. Dan dia suruh saya baca, kami baca buku anak Imam Ghazali. Ada gambar Imam Ghazali, kalau kiri kanan rambut apa dia ada, di tengah-tengah tak ada, kepalanya penuh dengan pengetahuan dan ilmu.
Itu dia suruh baca. Buku kan bukan tebal sangat, tapi dia suruh kita baca dan mengkaji buku itu. Kalau dia cuba carikan apa pengajaran yang kita boleh dapat melalui Quran, sebelum anak-anak bangsa, anak tertinggi, anak yang bakal menjadi ganti kita. Bergaul dengan masyarakat pelajar seluruh pelosok Nusantara Melayu, Brunei Darussalam dan Singapura, dan terhakisnya sifat kenegerian. Sifat kenegerian ada, tapi jangan melampau, iaitu sifat kenegerian yang sempit terhapus. Sama macam orang kerja dia nak tunjukkan dia lawan. I am the universal what you call I belong everywhere. Bilangnya dia yes. Dia kan binatang kan. Kalau dia binatang, saya jadi ketua apa? Kan? Mulalah otak tu mana rawang dan kesana kemari. Jadi saya tolonglah. Asal dia kata dia cerita sudah. Ada pelajaran tak? Tak boleh. Kita mesti minta maaf di depan ramai. Saya kata itu bukan budaya saya. Itu bukan pengajaran Islam kita. Dan kalau awak nak macam itu, awak kena cari orang lain. Semudahnya. Lantas, dia tak ada. Dia tak ada, tiba-tiba saya dapat satu idea. Bapa saya di Singapura tengah go slow. Tentang kerja, dia go slow. Ada satu perkara yang selesai satu hari, ada 2 hari. Kami usaha kan. Jadi saya ambil fikiran kat sana, bincang, bangun pukul 12 malam. Cik Nordin di Tada Utara, saya bila 2 orang ni jadi ketua rumah satu kena mengalah. Dia saya mengalah pergi ke rumah pembiaraan. Jadi malam-malam pukul 12 malam kita bangun, kita beritahu pelajar-pelajar ini keadaannya. Kita tidak mau memalukan siapa, tapi kita nak bagi sedikit langkah. Mudah-mudahan dia faham. Sehingga akhir minit terakhir tuan-tuan saya tunggulah biarlah cikgu itu datang di sini. I regret. Jangan melepasan di luar negeri. I regret, so I'm sorry. Dia tak payah cakap sorry pun tak apa bagi saya. Saya akan bilang dengan tuan-tuan saya, dia dah rasa kurang senang dengan perbuatannya. Dia tanda lah tuan-tuan. Jadi kami besok bila ada hit apa tu sports, besok lagi sukan yang si Eri lagi sibuk 100 dulu pakai 100 ela 100 ela setiap di tempat masing-masing. Yang sampai seorang lagi seorang dengan apa anukan kasut dia. Yang seorang lagi ni dia jalan macam Minang Pulau Papai ni lagu dia buat. Jadi guru dah berak marah dia ni. Aku tak ketahui jawab guru tu macam-macam. Saya semua diamkan. Jadi pada hari itu hit rosak. Penghabisan. Walaupun kita bangun dengan secara rahsia 12 malam tuan-tuan, ambil tindakan besoknya. Tiba-tiba Lucai panggil saya. Saya panggil dia Lucai ni dia baca lah. Dia panggil saya. Dia tengok muka saya. Apa dia kata tak? Kamu tahu apa ni? Dia kata saya dulu kurus. Dulu kurus. Macam ni. Macam mana orang macam awak cakap bagus, lemah lembut, air muka gini, semua dia puji saya. Lepas tu, ini dia cakap dalam bahasa Melayu. Kamu tahu kan, kalau itu kepala kereta api belok kiri, gerabat belok kiri. Kalau itu kepala kereta api belok kanan, gerabat belok kanan. Jadi dia berbalik tengok si budak ni dalam badan sendiri, kemudian juga kita jatuh, tiba-tiba buat tindakan. Dan disebut satu perkataan yang saya tak berani nak cakap. Saya kita simpan saya sampai ke mulut. Tapi pengawasan dia menghormati kita semua. Tuan-tuan, itu penyakit akhirnya diketahui oleh semua. Beberapa bulan kemudian dengan rakan guru ini
pelajar di luar negara semua ni, rakan dia seorang tu, waktu dia mengajar kat kelas 3A, kawan saya Harun Abdul Ghani. Harun Abdul Ghani dia kata, korang ni kenapa ya? Melayu dia match memasangkan tak? Korang dah semua buktinya ni. Kawan saya dia jujur. Harun Ghani dah luar. Dia bangun, cikgu, sebenarnya cikgu ajar tak ada sistem. Sebab tu kita tak dapat. Manalah cikgu yang boleh tahan anak murid bangun, dia kata cikgu ajar tak ada sistem. Sebab masing-masing dah ada sistem kan. Kaedah mengajar musim begini, tak ada begitu musim begini. Jadi cikgu tak ada sistem lah. Jadi bila berlaku macam itu tuan-tuan, jadi saya pun, dia kata awak fail lah. Artinya kawan saya akan fail. Oleh sebab itu, bila Cikgu Razak masuk, Cikgu Razak ni dia mengajar bahasa. Dia antara guru yang sangat saya hormati. Jadi saya pun, dia tengok orang semua, muka semua tol lagi kan. Jadi saya bangun pelan-pelan, cikgu saya nak cikgu jadi saksi yang adilkan. Dulu kita pernahlah berselisih, jadi hal macam ini. Kita rasa dah tak berlaku apa-apa, tiba-tiba bentan macam. Habis dia kata awak feel lah. Jadi kawan saya ni nanti kena macam teraniaya. Jadi saya minta kepada Cikgu Razak, boleh tak minta maktab bagi saya tiket, saya pulang, tapi jangan ada seorang pun kawan saya yang teraniaya. Pada sekepit cakap, itulah cakapnya. Jadi Cikgu Razak tak dapat cakap apa-apa. Tengok budak-budak sedih yang ada menangis, bahkan mengajuk pergi yang keluar mata-mata. Sebab saya berpendapat biar aku balik, rasakan orang lain dengan teraniaya. Dan pada waktu itu baru terpampang di muka saya wajah mak bapak saya. Hantar sini untuk belajar, balik di universiti. Biasanya loader daripada normal train dan macam-macam lagi. Kali ini pula berlaku. Terus otak saya pusing fikirkan, kalau aku kena buang ni, aku nak jadi wartawan. Pasal saya suka menulis. Masih ada 11 orang adik-beradik. Jadi fikirkanlah, dulu saya jual kuih keliling kampung. Bila katakan saya jual kuih keliling kampung. Kemudian bila saya pergi ke polis 3 tahun, adik saya kan berhenti jual kuih juga. Cuma yang ada kata dia keliling kampung, yang ada kata dia letak dekat kedai Mama Rahman. Jadi kasih dia duit dalam dan seterusnya. Cikgu saya anak yang pertama dulu. Saya yang kedua, kakak saya yang pertama jadi 13. Tapi kakak saya meninggal sebelum saya mengenali dia. Jadi terus 12 ada sampai sekarang, alhamdulillah. Ya. Kemudian cerita mungkin ada yang masih kukuh dengan pendapat saya dengan istilah guru mesti murid, bukan pensyarah dan pelajar sekarang ini ataupun penuntut. Jadi hal itu bermain di kepala saya. Barangkali dia bukan bermain saja, bermain-main di kepala saya. Lantas kalau tuan-tuan pergi ke papan tanda, ada ketua penuntut kan, tahun 57 tu ada nama saya. Ya, 6. Semua nama ada, tapi atasnya ketua murid. Jadi saya jumpa beranikan diri, orang tak tahu, saya tanya satu orang saja, apa bezanya murid dengan pelajar. Jadi saya beranikan diri jumpa dengan MP, nak jumpa yang MP, nak jumpa guru besar, nak jumpa prinsipal, takut tuan-tuan. Lagi kalau kita ada buat kesilapan apa-apa kan, ataupun melakukan kesilapan kita, tapi kita bukan akal. Tahun 22 sampai 56 tuan-tuan. Sebenarnya saya bukan akal, tapi kita membetulkan apa yang betul di tempat dia yang betul tadi. Silakan. Jadi bila kita terus menukar perkataan tadi itu kepada betul-betul tadi. Jadi kita berehat dulu saja untuk kita melihat selingan persembahan yang akan disampaikan oleh para pelajar daripada Jabatan
daripada Fakulti Seni Muzik dan Persembahan. Jadi kalau dah bersedia, mungkin persembahan kerana cikgu nak berehat sekejap, dipersilakan persembahan selingan. Sementara itu saya tadi dah melihat cikgu saya boleh ulas sedikit lah. Saya sebenarnya dah nampak dah pada peringkat awal bagaimana cikgu berada di SITC zaman belajar itu, dah nampak dah ciri-ciri tokoh kepimpinan. Bila saya soal tadi, bagaimana daripada 400 pelajar itu 300 lebih undi diperolehi oleh cikgu. Dari situ menunjukkan bahawa dah ada ciri-ciri ketokohan. Sebab orang tu menilai berdasarkan apa yang orang dapat dan lihat. Dan tidak, orang tu tidaklah satu benda yang menjadi isu bila cikgu sendiri sebenarnya akan dilantik menjadi menteri kanan di Singapura. Jadi kata orang tokoh itulah terdidik daripada zaman SITC di sini. Dan saya sebenarnya secara peribadi ini nampak cikgu sangat menyelami kenangan dan perasaan yang ada di SITC sehingga rasa tertiba teringat rakan-rakan, guru dan sebagainya. Tapi kita akan saksikan lagi sebentar lagi dalam siri yang kedua. Kita akan bersambung lagi, tapi kita lihat dulu persembahan yang akan dibawakan oleh para pelajar. Dipersilakan. Okay, thank you. Di sini lahirnya sebuah cinta, curahkan sepenuhnya jasa dan budi kita. Ayolah berbakti hingga akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar warga yang biasa? Alhamdulillah masih bernyawa. Baik, pertama-tama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput saya untuk buat persembahan pada petang ni. Jadi untuk petang ni, lagu yang diminta untuk dibawa adalah 2 buah lagu. Jadi lagu yang kedua yang akan saya bawakan sebentar lagi adalah
lagu nak bagi teka sikit. Lagu Kelu-Kelu dia. Lagu dia biasa orang play waktu orientasi. Agak-agak lagu apa? Saya dengar lagu Gemuruh. So lagu Gemuruh ni yang dipopularkan oleh siapa? Okay, Faizal Tahir. Tak tahu lah. So lagu Faizal Tahir ni yang akan saya nyanyikan sebentar lagi. Saya nak minta ada clapping, ada tepukan. Boleh So nak minta play intro dia. Play lagu je. Okey, jadi kita tepuk ikut cue saya. Buat lagi. Alright. Okey, saya nak macam tu. Lebih kurang lah. Okey bang. Okey, lagu off. Alright, saya nak macam tu. Tapi dia macam tak semangat tu ya. Macam tak semangat kita tepuk sambil duduk, betul tak? So saya nak semua sekali diri, boleh tak? Okey, kita diri je. Boleh. Apa kata tak boleh? Kawan-kawan. Okey. Okey, sambil kita tepuk, sambil tu kita nyanyi sama-sama, okey? Rentang di kalbu, asap yang tersirat semakin gugur. Bila bergema dengan gembira, harapan menyala kakiku bergantung. Gemuruh jiwa, semangat membara dari puncak ini ke angkasa. Berkalungkan bintang, berkelipan, berjalan jauh dari yang biasa. Mesti bunyi sikit. Bila bertalu semua. Hasrat yang tersirat semakin gugur. Bila bergema dengan gembira, harapan menyala hatiku bergantung. Gemuruh jiwa, semangat membara dari puncak ini ke angkasa. Berkalungkan bintang, berkelipan, berjalan jauh dari yang biasa. Ungkapan ini bersengaja bermimpi. Segalanya pastikan terbukti nanti. Alright. Gemuruh jiwa, semangat membara dari puncak ini ke angkasa. Alright, thank you semua. Berkalungkan bintang, berkelipan, berjalan jauh dari yang biasa. Gemuruh jiwa, semangat membara dari puncak ini ke angkasa. Berkalungkan bintang, berkelipan, berjalan jauh dari yang biasa. Berjalan jauh dari yang biasa. Thank you. Okey, itu dia persembahan daripada pelajar daripada fakulti seni musik dan persembahan, betul? Bukan, budayaan pusat budayaan desa. Okey, terima kasih ucapkan dua lagu yang cukup rancak itu. Baik, para pelajar dan tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin membuat satu perbezaan. Kalau biasa kita akan tanya Q&A menggunakan soalan mikrofon kan. Tapi kali ini kita nak minta tuan-tuan dan puan-puan boleh ajukan soalan dengan menggunakan Facebook, Instagram ataupun apa-apa laman yang sesuai, tapi dengan hashtag dia iaitu Bicara Tokoh Musi 2018. Jadi hashtag kan begitu, saya akan bacakan dalam
dalam sesi yang telah saya akan buka, dan kita akan soal atau mengajukan sebarang pendapat ataupun cadangan lah. Jadi tuan-tuan dan puan boleh hashtagkan bicara tokoh fungsi 2018. Kalau nak masuk gambar kami di sini pun bagus juga, boleh juga masukkan dalam sosial media hubungan SMN tadi untuk kita kongsikan bersama-sama, kita boosterkan dan kita boleh hashtag lagi fungsi nombor 1 dan sebagainya. Baik, kita nak sambung lagi dengan Cikgu Sandra Siddiq tadi berkenaan dengan pengalaman dan sebagainya. Mungkin boleh teruskan lagi. Silakan. Pengalaman yang barangkali serius, kalau di SITC dulu ada pasal go slow di Singapura, rakan-rakan saya mencadangkan supaya dirombak sistem negara Singapura keseluruhan. Lantas Setiausaha Parlimen dia bantai saya sebagai ketua, dia bantai KJMS, Kesatuan Rumah Singapura. Lepas tu MOS dia, Minister of State dia, dan sini barangkali timbalan menteri. Lepas tu menteri luar, penghabisan sekali. KJMS dibidas pedas oleh pemerintah. Saya bacakan pada tuan-tuan apa yang Kuchar cakap pada saya, ini apa yang Lee Kuan Yew cakap pada saya. Dia kata Singaporeans are getting a little on the soft side. This will not do. We are aware that new situation is likely to develop in this region. We must nip some of these problems in the bud. Nip in the bud. Take the recent Nanyang Siampao agitation, heating up Chinese language and culture issue. We acted. Orang itu masuk jail. Samsudin Tung nama dia, nama Islam dia masuk jail. By the time at the same time, we acted by a national type of school. Kita cadangkan sistem sekolah nasional. So PM kata, by a national type of school using English as the medium of instruction, Malay compulsory as a second language. All Chinese schools were to be closed. They were both playing someone else's game. They both stopped, but only after they knew we meant business. By the time we were prepared to act against the majority, the Chinese, everyone else got the message. Lee Kuan Yew, the new nation, Tuesday, 7 September 1971. Menteri dia yang anggota MOS panggil saya nak jumpa. Jumpalah kat rumah dia lepas sekarang. Lepas jumpa dia tu, dia kata, Cik Siddiq tahu tak? Apa juga rakan-rakan Cik Siddiq cadangkan dalam 10 tahun akan berlaku. Alhamdulillah. Maknanya pandangan kita tu betul. Pandangan kita tu betul. Lantas, mula ni terlompat lagi kata-kata. 10 years? Dia cakap begitu ya. Can the Malays afford 10 years? 10 years of gap of leadership? Dia tak dapat cakap apa-apa. Mata saya berkata segala-galanya, lidah belum tak berkata apa-apa. Kemudian dengan persetujuan semua sekali sekolah Melayu tertutup. Semua sekali yang kita katakan tu sekolah Tamil tertutup. Tapi ingat ya, sekolah Cina pun kalau tak diselamatkan 9 buah sekolah Cina dinamakan SEPS School, Special Assistant Program, mungkin semua tutup. Tapi untuk menjaga jangan sampai Singapura ni tak ada budaya Cina yang pada mereka itu penting, dan saya pun rasa memang penting. Kita tak nak
awak matikan awak punya sastra budaya dan sebagainya. Jadi jangan raihkan yang kita ni kita buat dengan apa yang kita buat, yang kita boleh tanggung. Oleh sebab masa tak ada, dan format yang saya dapati ini tadi, nanti saya beritahu mungkin format itu lebih pada Q&A. Saya akan bagi peluang tuan-tuan bagilah Q&A yang sebaik-baiknya. Jadi apa yang saya buat, mudah-mudahan kalau ini diluluskan, mereka boleh buat salinan dan tuan-tuan semua pelajar-pelajar khususnya bolehlah mentelitikannya. Siapa tahu tahun depan kita jumpa boleh tanya lagi. Saya terus pergi kepada asas. Guru harus pergi kepada asas. Ini saya kena baca pelan-pelan. Saya teringat waktu menjadi student dulu. Sekarang pun saya masih student. Saya berdiri, saya jadikan diri saya student. Saya dapat belajar, bukan mengajar. Terngiang-ngiang dalam pantun nostalgia. Beluru, buah beluru, dangsa, buah dangsa. Bukan mudah menjadi guru, mentari kampung penyuluh bangsa. Satu lagi. Terima kasih. Berburu ke padang datar, dapat rusa belang kaki. Berburu ke padang ajar, macam bunga kembang tak jadi. Jadi kita ni kena jadi contoh. Kita harus jadi guru, bukan guru. Bahasa Sanskrit ini, kalau guru, lembu tua. Lembu tua kena duduk kat rumah, jadikan pengisap, nak keluarkan air. Dan oleh sebab mereka percaya pada lembu, mereka tak bunuh sampai mereka mati sendiri. Jadi jangan jadi guru. Guru tadi, saya langkah lagi, ini macam kita baca berzanji, wakana awal, wakana akhir. Universal. Nabi telah menyatakan bahawa kita perlu bertakwa kepadanya, jadi kita mesti melakukannya. Kalau dulu bahasa Arab digunakan oleh semua orang, termasuk orang Yahudi dan Nasrani, sekarang ini orang Arab pergi, orang Kristen pergi, orang Yahudi pergi belajar bahasa Arab kerana bahasa Inggris. Jadi bagi kita pula, kita kena bahasa Inggeris. Saya kena faham dengan masyarakat Melayu dekat 2 tahun. Tapi dah 30 tahun sekarang ni, baru dia tahu bahawa kesalahan kita itu menyebabkan anak-anak kita sedarjat dengan orang lain. Kerana toolnya tu ada. Sekarang ini bukan saja awak tanyakan kandidat dia, adalah tak subjek dia dengan mana pun subjek dia ada. Dan sekarang anak kita dah meningkat first class honors even in English. Even in English. Bisa ada things. Jadi ini saya kira zaman ini adalah zaman bahasa Inggeris. Saya bukan mendewakan bahasa Inggeris. Cuba perhatikan, tak kurang ada 60 ahli saintis Perancis. Orang Perancis dengan orang Britain selalu clash dari segi sejarah, dan sampai sekarang dia rasa bahasa dia lebih baik daripada bahasa dia. Memang bahasa Perancis itu beautiful. It's a beautiful language, as beautiful as their ladies. Jadi berkumpul 60 saintis berkumpul, bukan cakap bukan sains dan teknologi. Mereka bercakap pasal tuan-tuan dah sampai masanya kita harus berpijak di dunia mata. Kita kena ambil Inggeris sebagai bahasa elemen. Sebab itu kami cadangkan supaya bahasa, sastra, agama mesti ada bersama-sama sistem yang kita cadangkan ini. Okay? Dan saya rasa dengan 3 perkara ini, segala kehanyaran budaya-budaya asing yang bukan datang dari Mak Saleh saja, tetapi siapa juga yang menggunakan bahasa Inggeris. Berarti orang satu dunia yang membuatnya ada pengaruh mereka. Jadi dengan 3 perkara ini, saya agak kita akan dapat mencegah. Okay? Walaupun susah. Yang terakhir sekali saya nak terangkan tentang guru ulama. Apabila pengaruh dan kuasa Islam berkembang sebagai alim ulama, maka mereka telah menguasai bukan bidang
apa tu sembahyang fiqh saja, tetapi maksud yang lain-lain. Mereka sudah menciptakan sesuatu yang betul, yang berupa yang kita katakan sebagai canggih. Umpamanya Al-Khawarizmi dianggap bapa matematik moden. Beliau mengasaskan logaritma, juga mempunyai ilmu dalam bidang falak dan astronomi. Saya kira tanpa logaritma tidak mungkin ada enjin pencarian Google ataupun urusan elektronik yang hebat yang kita dapati pada hari ini. Bapa perubatan moden seperti Ibn Sina dan lain-lain. Tuan-tuan, saya